Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ninja 3.0 is back. Okay. Selepas saya bercuti, ekoran masalah batu punya hal lah. Batu punya hal. Sebulan 2 kali saya masuk hospital. Tapi Alhamdulillah berkat doa kawan-kawan, akhirnya saya kembali. Dan malam episod kali inilah. Okay. Lebih menarik lagi apabila saya bawa co-host baru. Bukan untuk menyingkirkan Izhatan. Tidak sama sekali. Tetapi dia pun sibuk mesyuarat sana sini, jadi dia memberi keizinan untuk saya membawa co-host, tidak lain tidak bukan calon anugerah pengulas paling popular, Anugerah Sam, saudara Izwan Makno. Saya kau bang, okey eh? Okey. Lebih kurang kita lah. Tak pernah janji pun baju biru ni. Tapi sejak jadi calon ni pun lain. Dia macam YB sikit. Macam YB sikit. Wan siap Wan Ya, Alhamdulillah. So, batu besar duduk punya dalam. Batu besar duduk punya dalam. Ini batu harga banyak besar, 29,000. Keterujaan apabila mendapat panggilan untuk jadi co-host ni? Oish, ini memanglah teruja. Gila tak teruja kan? Dia bukan kata 3.0. 3.0 kan? Dia tak payah fikir banyak kali lah nak datang sini bang. Kia on lah. Kia on lah. Okay. Siapa guest kita? Jika sebelum ini saya bawa guest-guest yang wow. Kali ini nak jadikan cerita, saya tanpa berfikir panjang. Apabila 2 bekas pemain pasukan Perak, saya bawa orang Perak je lah. 08 dengan 08. 08 dengan 08 nak bagi tally. Tidak lain tak bukan, saya perkenalkan di hujung sana Hafizul, anak jati Perak tetapi kini beraksi untuk pasukan Kuala Lumpur. Dan juga the one and only lah. Marah dia masa dia kahwin saya tak pergi tu. Marah. Kenny Faraj. Okay. Kenny, good? Hey, baik-baik. Terima kasih sebab invite kami untuk datang pada podcast lah. Selalu kita orang tengok kat YouTube, kat Full kan. Kali ni dapat datang sebagai guest. So, we are honoured lah to be here. Okay. Kita beritahu siap-siap. Okay. Sebelum santai, jangan serius sangat. Ni bukan cerita pasal ekonomi, minyak naik ke apa. Program kawan-kawan. Program kawan-kawan. Ni program kroni. Okay. Okay. Kita nak buka segmen yang pertama ni dengan cerita tentang apa yang berlaku khususnya menjelang saingan final Piala Malaysia. Kawan. Kan? Jangan senang sangat duduk sebelah ni. Nampak relax ni. Nampak relax sangat ni. Saya rasa macam nak jadi tetamu. Okey, kita buka. Kita suruh buka lah untuk final Piala Malaysia. Yalah, cerita pasal final Piala Malaysia antara JDT dan juga Kuching City. Kali pertama kan. Saya rasa last wakil dari Sarawak 1998 kot. Final. So, Fizul dulu lah. Kita mulakan dengan Fizul. 2 pasukan ni anda rasakan yang terbaik di dalam Liga Malaysia pada masa ni? Macam kita nampak even sekarang dalam Liga pun standing diorang agak baik kan. Nombor 1, nombor 3. So, nombor 2 silap. So, ni saya rasa ni akan jadi satu perlawanan yang cukup sengit. Sebab dua-dua pasukan memang ada quality player yang bagus. Dan ia satu peluang yang baik juga untuk menyokong daripada Kuching untuk merasa final kan setelah sekian lama. So, hopefully yang the best team win lah. Kalau lihat apa beza awak dah beraksi dalam saingan Liga Super begitu panjang perbezaan Kuching City tahun ni dengan sebelum-sebelum ni? Saya nampak dari segi tahun ni diorang lebih baik dari segi bonding diorang abang. Diorang punya togetherness tu, sebab dalam sport yang berpasukan macam ni kita perlu satu kepala semua. So itu yang saya nampak yang specialnya kat Kuching untuk musim ni lah. And even Coach Aidil is one of the best coach yang ada kat Malaysia. It's proven and nampak dia orang lebih solid lah musim ni. Kalau kau cerita pasal satu kepala kan, itu kepala besar dalam KL City ada sini. Ni kepala paling besar. Kepala paling kecil. Ini mungkin sangat penting. It's very important. Okay, kita tahu Liga Bola Sepak Malaysia ni 3 bulan ni normal. Okay, yang faham, yang tak faham pun buat faham lah. Okay, normal. Tetapi bonding ni sangat baik. Dan bonding ni memain peranan bukan saja dalam dressing room, malahan di padang. Dan Aidil well managed untuk pasukan Kuching. Ya, saya rasa dia telah menunjukkan ni daripada pasukan-pasukan sebelum dia juga. That is one of the quality yang coaches kena ada. Sebab bola sepak ni bukan tactical saja. For me, bagi saya yang paling penting dalam bola sepak adalah dressing room. Bila dressing room kita sihat,
pasukan itu akan berjaya. So itu adalah benda yang paling penting dalam tim bola. Dan bila kita tengok Kuching, kita boleh tengok cara dia orang lawan untuk satu sama lain, satu jatuh, satu sampai, this kind of small things. Tapi benda tu sebagai player bila kita nampak, kita akan tahu dia punya ni kan. Lagi satu, bila kita tengok Kuching, dia punya squad depth dia punya squad tu memang dalam. So siapa-siapa pun boleh mengganti position tu, tapi outcome dia sama. So dia punya quality tu ada kat sana. Bench dia pun kuat, first 11 dia pun kuat. So training pun automatically dia punya intensity akan naik. So dia punya kemahuan untuk bersaing untuk position tu pun akan naik. So ini adalah sedikit yang saya boleh share lah, apa yang saya boleh tengok dengan Kuching. Okay, sebenarnya sebenarnya kita akan sentuh juga pasal Piala Malaysia ni dengan Kenny, terutamanya waktu KL final dengan JDT. Tapi sebab kita dah sentuh untuk final ni, lawan pun JDT. Saya rasa mana-mana individu peminat akan memilih JDT untuk muncul selaku juara. Macam mana waktu lawan KL lalu. Tapi KL berjaya mengubah keputusan tu. So apa yang Kenny mungkin rasakan ada kemungkinannya juga Kuching City boleh buat benda yang sama? Ya, saya boleh nampak sedikit apa yang KL ada kepada Kuching. Sebab time tu kita memang solid. Maybe dalam paper kita tak favourite. Tapi bagi saya time tu kita rela mati untuk satu sama lain. So jiwa tu ada. So benda tu saya boleh nampak dengan Kuching. So saya, maybe dia orang boleh buat kejutan. Kita tak boleh nak menafikan kalau dia orang buat kejutan. Tapi bagi saya itu tidak boleh dikatakan luck ke apalah. Itu adalah hasil kerja dia orang yang dia orang telah buat selama ni. JDT is JDT. Okay? Anda merasai bagaimana 7-4 kan? Yang faham 7-4. Dia bukan nombor telefon. Bukan. Kita akan nombor telefon. Nak keeper. Paling penat nak gultik bola tu. Paling penat nak ambil tu. Satu-satunya position selalu ACL kat mana? Lutut. Keeper ACL kat ketiak. Okay, di Malaysia ada seorang ya. Okay, Fijul. Nak lawan dengan JDT ni, JDT is JDT seperti kita kata. Tapi pertembungan macam mana yang awak jangka untuk final ni? Kerana balik pada Kenny cakap tadi, squad depth, bench sama. Di mana kata kunci utama yang akan merubah peranan untuk berdepan dengan JDT dan juga Yang saya nampak kalau untuk Kuching, kalau kita ambil daripada awal season, signing diorang lah. One of the best signing yang diorang pernah buat. Haziq as a goalkeeper. Dengan Wanja di depan. And players yang macam masuk untuk ganti. So untuk saya nampak, macam Kenny cakap tadi, saya rasa Kuching boleh buat kejutan dalam game ni. Memang favoritism obviously is JDT lah kan. Diorang the best dalam Malaysia. Tapi kalau tengok pada keadaan sekarang dengan apa yang Kuching dah buat sepanjang musim dalam Liga, saya rasa Kuching boleh buat something lah untuk final ni. Macam mana kita nak letak 50-50 untuk final ni atau 60-40 JDT? Untuk saya 50-50 lah. 50-50. Ya, macam saya untuk final tu, kalaulah kita sebagai tim Kuching, bagi saya bila dia masuk padang, dia kena fikir satu je. Just give all you have. Bagi je apa yang kita ada untuk malam tu. Jangan takut, jangan risau. Just give your best. Awak kena percaya yang awak ada tim yang backup untuk awak. Itu paling penting. Kalau saya sebagai player, kalau saya pergi, saya jatuh, saya akan tahu saya punya partner ada kat belakang untuk support saya. So, bila dah ada motivation tu, I think just go on. Dia tak payah nak fikir banyak. Yes, JDT is a big team. Banyak talent kat sana. Tapi setiap kali bukan nak cakap saya punya prinsip mana-mana game saya main, biar game besar, game kecil, mana-mana saya main, tim besar ke kecil ke, saya punya mindset satu. Awak dua kaki, saya dua kaki. Awak main bola, saya pun main bola. Semua terikat kepada satu law. So tak ada siapa yang boleh buat lebih. Saya tak boleh nak buat extra ke apa sebab law dah ada. Ini yang kita boleh buat. Experience lawan JDT ni adalah dia punya structure. Yes. Structure, kalau dalam bola ni selalu kita pakai basic dia adalah triangle. Dia datang dengan sistem macam tu, dia balik dengan sistem macam tu. Itu kelebihan selain daripada individu ini. Ya, dia orang punya pressing, saya always impress dengan cara dia orang press. Sebab dia punya pressing, always where they lose the ball, that's where they press. Dia takkan drop balik. Kalau dia punya winger hilang bola, dia macam bila saya ada experience main dengan Johor kan. So let's say saya hilang bola kat midfield. The moment saya menang bola, turn je 3 orang dah sampai. So saya tak ada masa nak berfikir. So that's their advantage. So tak kebanyakan tim boleh buat benda tu disebabkan oleh
maybe banyak faktor yang kita tak boleh cakap lah itu players punya capability dengan dia punya sistem, coaches punya different style of play dengan ni. But satu benda yang saya tengok yang saya selalu pandang sukar adalah dia orang punya pressing. Bila kita hilang bola, dia akan press. Walaupun dia hilang kat striker, Dia press kat striker. dia akan press juga. Saya sebagai centre back, dia punya striker hilang bola, saya menang bola, saya pandang atas je, dah ada 3 orang. So itu dia orang punya advantage. So itu penyelesaian dia lah. Kalau Fizul kita tahu seksa dia bang, kutip je, kutip. Itu seksa Fizul. Kalau sentuh sikit Kenny punya tadi kan, dia punya pressing. Dia orang bukan pressing saja tak. Dia orang pressing dengan sistem. Dia orang tahu nak bawa kami macam opponent ni ke mana. Macam saya keeper kan. Kalau Kenny passing bola ke saya, dia orang tahu. Okay, tolak dia satu side. Jangan bagi option kat dia. So dia orang boleh menang the next ball tu. Bawa ke jalan mati lah. Yep. So kita dah tak ada option lain. The only option you gonna have, pump. Bila kita pump bola tu, Datang balik. dia datang balik. bola tu. So kita kena kerja balik. So this is Dia system. orang datang bersistem lah. It's very good system. So awak ambil pendekatan 50-50 lah. 50-50 lah. Kita follow lah. Tak boleh hidup Tak ni. boleh. Hidup ni Dah pilihan. 50-50. Kena ada pilihan sendiri. Mana boleh ikut. Tak, saya mengambil pendekatan 50-50. Sebab saya rasa players Kuching City, dia orang akan all out macam mana Kenny cakap. Sebab ni last game. Tak ada apa dah yang nak dikejar lagi. Betul. So ini peluang dan belum tentu dia orang akan ada peluang ni balik. Yep. So dengan hype saya rasa penyokong Kuching akan lebih teruja untuk final ni. So 50-50 dekat situ akan ada kelebihan untuk Kuching City. Yeah. Betul. Kita melihat kepada sejarah lampau. Ni hari ni dalam sejarah sikit. Pada tahun 1988, mungkin ada yang tak beranak lagi. Saya masa tu baru darjah 2 je 3. Tetapi masa tu Sarawak, Awang Mahian, dia layak ke Piala Malaysia selepas menang dengan Johor 2-1. Dia ambil keputusan kalau layak ke final dia akan terjun. Itu sejarah Awang Mahian pada ketika itu. Jadi selepas beberapa ketika ataupun selepas beberapa tahun, Sarawak adalah pasukan yang berada di final Piala FA. Betul. Dengan keberadaan Jalil Ramli, John Hunter. Lepas tu ada Syamsuddin Abdul Rahman. Itu tandukan-tandukan berbisa. Itu adalah skuad emas Sarawak. Namun selepas itu, wujudan Kuching ni adalah Kuching ni kalau kita ikut, dia masuk daripada Liga Bola Sepak Rakyat. Yes. LBR. Betul. Lepas tu, lihat bagaimana transformasi itu berlaku. Dan membawa kepada transformasi ini, pembangunan itu sangat penting. Yep. Walaupun sesetengah ada yang membuat pembangunan berdasarkan Kasih. Okay, berdasarkan duit. Okay. Tetapi hala tuju tu tak sampai. Macam-macam program dibuat. Beri pentingnya pembangunan ni. Sampai ada pasukan yang tak hantar tim ke Sukma. Apa dah jadi? Tak hantar tim Piala Belia. Macam-macam. Presiden macam-macam lah. Jadi sebagai pemain yang pernah melalui fasa tu, mungkin Hafizul boleh share. Untuk saya memang macam abang cakap, saya setuju. Contoh terbaik adalah Kuching. Macam mana diorang start daripada Liga Rakyat, naik Liga FM, naik Liga Perdana, naik ke Super dan diorang maintain sampai sekarang. Itu yang saya rasa kebanyakan orang tak nak buat. Sebab masing-masing mungkin ada agenda tersendiri. So, result dia kalau buat dengan cara yang betul, kalau buat dengan betul-betul bersungguh, itulah Kuching. Kena sabar lah. Yep. Dia kena sabar. Okay, macam Kuching. Kita dah ada satu example. Kuching. Okay, dia start daripada Liga Sosial. Okay, Liga Sarawak ke apa kan. Bukan player itu yang main time kat FM Cup ke ataupun ni. Zaman dia berubah. Player sebab dia bukan sebulan, dia bukan sebulan naik, sebulan naik. Dia ambil tahun. So, bila ada pembangunan, dia ada grassroots yang betul. Dia ada pembentukan pemain muda yang betul. Jadi, kita ada pelapis. So bila let's say daripada liga ni kita naik ke liga tu ambil masa 2 tahun. Bila 2 tahun ada player yang dah bersara ke apa, dia ada pelapis, ada pengganti dia yang betul. Jadi bila kita tak ada depth tu dalam kita punya association, kita punya persatuan, di situlah kita terbantuk sikit. Nak tak ada pembangunan di sana. Kita nak ucap tahniah juga kepada Wan, kepada Datuk Fazluddin. Yep. Presiden Kuching. Sabah pun dah start buat untuk Liga Perak pun dah buat. Okay. Ada yang masih tidur nyenyak dengan lena dibuai mimpi kenangan lalu. Yang masih lagi kita, tak apa kita akan buat. Nanti kita fikir macam mana nak buat. Sampai fikir tu sampai tak buat lagi. Kebanyakan negeri-negeri sudah pun bangkit untuk memikirkan program pembangunan ni. Walaupun akademi-akademi tumbuh bagai cendawan, yang mana ibu bapa lebih pada jurulatih,
Okay? Itu tak nafikan? Saya tak nafikan, tapi persoalan saya, ada negeri memang ada akar umbi dia, tapi apa motif? Ya. Sebab Kemana? ada Kemana selepas sebab itu? Apa kebanyakannya platform yang yang saya tengok, dia orang pressurekan budak-budak ni untuk menang tournament, Ya. untuk menang, untuk juara. Masuk tournament untuk juara. Kita punya motif untuk akar umbi bukan untuk jadi juara. Melahirkan Kita bakat. nak mengasuh dia, nak asah dia orang untuk masa depan. Bila awal-awal kita dah bagi pressure, awak kena menang, awak kena pergi all out. Memang kita kena all out, memang kita nak menang, tapi itu bukan kita punya motif atau kita punya target pertama. Kita punya target utama adalah untuk membangunkan dia orang untuk future. Pembangunan ni adalah proses pembelajaran. Ya. Yes. Bukan Tapi untuk kadang-kadang- pencapaian. Ada akademi yang memang nak menang. Ya. Ada setengah akademi kita kena akui, ada akademi yang nak menang sehinggakan pemain-pemain kadang-kadang mak bapak bayar duit bukan murah kan, mahal, tapi anak dia tak dapat main sebab akademi tu dia nak menang. Kalau pergi mana-mana tournament dia nak menang, itu juga boleh membunuh Impian ataupun dia punya betul. ni kan. Sebab budak seawal usia 8 tahun, 10 tahun, betul. 12 tahun. Itu tak Kalau kita tengok, saya ambil time kami lah bang. Kami bukan datang daripada sekolah sukan. Ni kita back to academy. Okay. Tapi kenapa tak ramai pemain daripada sekolah sukan tu masih bermain sekarang? So dia basically dia sebenarnya berkait semua tu. Daripada mulanya kat mana akhirnya. kalau macam ikutkan saya punya experience, kalau saya nak ceritakan sikit lah macam saya punya, sebab kita orang belajar sekolah yang sama daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. kita baru nak show dia result lagi kan, tapi dia cerita sikit. Tak apalah, dia dah keluar sikit, kita kena bagi. Sikit. So kita punya motif time tu, bila kita dapat main untuk tim Liga Ipoh, saya punya motif bukan untuk jadi champion Liga Ipoh. Betul. Betul. Saya nak, sebab itu adalah satu jalan untuk saya masuk ke Piala Presiden, sebab saya bukan aliran sekolah sukan. Okay. So kalau saya nak masuk ke Piala Presiden atau Piala Belia, saya punya ini adalah saya kena main baik di Liga Ipoh, di mana banyak coaches di sana memati saya, dan saya akan diambil kepada Piala Presiden. Itu yang telah berlaku. Saya melangkah ke Piala Presiden daripada Liga Ipoh. So bila Coach Chong Yifat pada masa tu, dia nampak saya, dia bawa saya masuk ke Piala Presiden dan saya start saya punya perjalanan career saya di sana. So kalaulah saya masa tu berfikiran saya nak jadi champion ataupun bos pasukan saya, dia memang seorang yang baik, dia salah seorang daripada PAFA. So dia punya motif adalah untuk kita orang pergi jauh. Untuk kita pergi ke Piala Presiden. Itu dia punya arah yang selalu bila kita jumpa, dia akan bagi tahu kita. Saya bukan nak korang untuk menang. Saya nak korang untuk berlatih, dapat ilmu, Dapatkan untuk pergi lebih jauh. Ya. So bila kita ada direktif orang yang betul macam Guide ni, macam tu kan? guidance yang betul, kita boleh pergi jauh. Ini ke sekarang ni? Coach, JC kalau tak cukup tak apa, saya sponsor. Anak saya nanti macam tu lah kan. Dia tak beritahu lagi. Lebih kurang lah. Tapi dia beritahu lah. Bukan di Mahdi yang tu lah. JC tak cukup tak apa, saya bagi kan. Coach, anak saya macam mana? Jadi anak dia pun tu. Itu tak campur lagi himpunan piknik di pagi-pagi pada akademi. Betul. Bang, saya baru teringat ada satu situation kat Ipoh, saya tak nak bagi tahu nama. Dia orang baru tubuhkan akademi ni. Saya rasa tak sampai sebulan pun. Bila saya tanya dia, kita nak pergi satu tournament ni kat Selangor, kita nak champion. Baru sebulan bang. So budak-budak ni nak jadi apa nanti ni? Jadi kalian bersetuju kalau saya katakan program pembangunan ini perlu diperhalusi dengan matlamat yang jelas. Ya. Yes. Saya suka tengok baru ni dekat TikTok ke kat mana tau. Coach ni dia marah player dia. Underage. Saya tak kisah under 10 under 12, under 10 under 8. Bila dia score, dia pergi menganjing. Okay. Okay, saya pun ada tengok. tu, ya. Ada tengok. Dia pergi menganjing opponent dia. Ya. Keluar, coach dia belasah. Dia kata, saya tak ajar benda-benda macam tu semua. Saya kena bagi kredit. Saya terlupa lah coach nama apa. Kan? Itu proses pembelajaran kan? Betul. Cuma macam saya kata tadi, contoh bila akademi dia bawa underage 8, 10, 12, kadang-kadang coach dia meletakkan kenapa budak tak boleh main sebab dia tak boleh main. Memanglah dia tak boleh main. Kalau tak, mak Buat apa bapak dekat dia tak situ? hantar dia pergi Ya, akademi. betul. Dia pergi akademi untuk dia dapat minute game. Belajar. Jadi mindset coach juga kena ubah. Yep. Yes. Supaya tak kisah. Saya ada satu akademi futsal yang saya tahu. Futsal lah tapi dia bagi place dia main. Dia tim 8, 10, 12 semua dapat minit yang sama. Yep.
Diorang kalah tak apa. Menang kalah tak Menang apa. kalah nombor 2. Secondary, Yang penting budak dia main. Belajar. Budak dia belajar. Budak dia buat silap. Dekat situ budak boleh improve. Yep. Kalau kau nak betul-betul lah boleh main, so no point dia bawa masuk pergi academy. Nampak function lah Izzuan hari ni. Kena perform. Nampak kira okey lah setakat ni. Okay, mungkin last segmen last ni. Baru-baru ni juga persidangan meja bulat yang menjadi tumpuan ya. Kita tak mau nak berbicara lanjut kerana mungkin pakar-pakar yang ada di kesemua state-state ni masa untuk kita berfikir dan merenung kerana Kenny Parash dan juga Hafizul dah melalui fasa dia. Ada juga Wan mengatakan bahawa CEO ni negeri ni dilantik secara automatik sebagai board directors untuk MFL. Saya ada pendapat saya sendiri lah. Senang ya saya. Jaga tim dulu lah. Jaga rumah sendiri dulu. Betul, sebab apa? Yang perlu kita jaga. Ya. Sebab apa? Bola sepak Malaysia sini pada proses untuk kita, satu saya gunakan perkataan move on, satu lagi cukup lah untuk kita kembali semula. Saya tak mau cerita pasal negatif, saya tak suka pasal negatif. Kita bounce back, kita cerita untuk masa depan kan. Bagi saya tak ada siapa sempurna. Semua ada dia punya kegagalan ataupun dia punya masalah dia sendiri. So bila kita dah start menunding, kita menunding, dia tak akan ke mana. Dia tak akan ada improvement. Dia tak akan ke mana. Kita akan mundur je. Kita tak akan ke hadapan. So macam bos cakap, kita jaga rumah kita, kita perbaiki apa yang kita kena perbaiki, automatically sistem tu akan jadi baik. Betul. So macam bos cakap, kita fokus pada diri kita, kita tengok apa yang kita perlu perbaiki, dan bila rakan pasukan lain tengok, oh ini bagus, okay, kita follow. Betul. Kalau benda yang baik, kita ikut. Benda yang tak betul, kita biarkan. Kita buat cara yang baik, bagi dia nampak, dia pun ikut kita. Good point. That's a good thing. Untuk pendapat saya, meja bulat tu, semoga apa yang diperbincangkan dalam meja bulat tu, semoga ada hasil yang baik lah. Kan kita tak tahu pun sangat apa yang mereka bincangkan. Tapi macam yang Abang Fiza cakap, saya setuju juga kat situ. First, jaga kita dulu lah. Lepas tu baru kita buat benda lain. Kita buat, betulkan apa yang tak betul dulu dekat kita, pasukan kita, dan baru kita step by step. Saya rasa kita nak menutup musim 2026 ni. Saya rasa kalau boleh, of course, isu gaji ni akan timbul lagi. Jujur saya cakap. Bukan untuk menidakkan bola sepak Malaysia, tetapi kita bagi ruang pada semua pemegang taruh, MFL, kelab, untuk kembali menyusun struktur semula untuk kebaikan. Yep. Kan? Kalau kita asyik memandang semua benda negatif, sampai Abang Jamil. Tak selesai. Dapat penjamin mam lah. Sampai Abang Jamil. Tapi point is adalah apabila semua pasukan, semua kelab jaga rumah masing-masing, semua rumah elok, secara automatiknya perjalanan semua akan elok. Betul. yang dekat ke depan tu, dia akan jadi elok. Ya, betul. Bila kita buat benda yang betul, orang akan ikut. Kita tak payah nak pergi suruh dia datang ikut saya, tak payah. Bila dia nampak ada hasil, automatik dia akan buat. Sebab dia dah ada benda yang ada result kat sana. Melainkan dia dengki ya. Malah betul. Kalau dia dengki ke apa, susah nak buat macam mana. Itu terpulang pada dia macam awak cakap tadi. Itu terpulang lah. You want to follow me, you follow me. You don't want to follow, it doesn't matter. I okay. Jadi, you okay? I follow. Jadi bila you follow, kita akan berehat seketika. Segmen 1 berakhir dan segmen kedua, ketiga ni memang best. Kerana setiap seperti kebiasaan Wan, segmen ni lah kita nak tengok sisi yang berbeza. Okay. Kenny Parash dengan kata pandai masak. Wife sayang katanya. Hafizul pula pernah di injured, cramp. Kenny sound dia. Ini minit 60. Minit 60 dah injet. Jadi cerita-cerita yang akan kita kongsi selepas ni. Kita berehat seketika kembali selepas ni dalam Nindia 3.0. Baik, kita kembali ke Nindia 3.0 atau 3.0. Dan selepas ni kita akan memperkatakan pula banyaklah cerita-cerita yang menarik. Selepas kita tutup cerita yang agak serius tadi, hari ni kita akan buka pula cerita-cerita yang lebih menarik berkenaan dengan dua tetamu kita. Okey. Perkenalkan diri. Sejarah awak main bola ni sejak awak ni daripada mana? Okey. Mikir saya mana? Saya mana? Kan? Anak siapa? Anak siapa? Cuba cerita. Awak orang Ipoh lah. Memang saya Ipoh lah. Anak Joti. Dia kalau nak kata start main bola, sekolah lah. Biasa daripada sekolah.
Sekolah rendah. Sekolah rendah ke apa? Sekolah rendah lah. Cakap lah sekolah Sekolah rendah. mana Pijol? St. Michael 2. Sama kedua? Ya. Saya sama ke satu. Dia tak boleh tak saya cerita dia punya macam mana dia berubah. Bukan, dia lebih baik awak hentam dia dulu sebelum dia hentam awak. Tak ada hentam lah. Dia punya career macam mana dia berubah. Bila dia sekolah rendah kita orang sekali. Satu kelas. Saya darjah setahun 2. kedua kita orang sama kelas lah. Lepas tu dia dah lain. Dia partner midfield saya. Oh, dia sekolah midfield. rendah dia main midfield. midfield. Sampai sekarang dia tengah berfikiran dia macam tu lah. Dah tak ada dah lah sekarang. So dia midfield. Bila kita pergi sekolah menengah, dia selection untuk sekolah menengah tu. St. Michael ke? SMI lah. So kita pergi SMI. Member tak dapat selection. Jadi member tengah duduk kat luar. Saya dah dapat. Member tak dapat. Ada lagi satu kawan tu cakap, sajalah time tu kita main bola untuk apa? Nak keluar daripada kelas ke? Jujur lah. Kita nak keluar. Nak balik awal game petang. Apa-apa sukan. Saya main bola baling, olahraga, badminton, semua saya masuk. Janji kita lepas. Itu je. So bila member tak dapat, ada kawan seorang saya tu, kita orang punya kawan, dia cakap awak pergilah try keeper. Nama. Siapa tu? Rasa Zahin. Zain. Ada satu budak dia cakap awak pergilah try keeper tak dapat, belum ada player lagi, dia orang tak select lagi, pergi jadi keeper, sampai sekarang melekat jadi keeper. Jadi Zaim ni yang paling Zahin. Zain. Budak kelas saya. Tu lah dia macam tu lah perjalanan dia lebih kurang bang. Sebab saya datang daripada, saya tak ada basic goalkeeper. Okay. Kan, saya bukan produk sukan ke apa. Sampai sekarang pun tak ada ke? Start daripada tu lah. Lepas tu macam mana boleh pergi ke Perak, Piala Presiden dan sebagainya tu? Okay, macam Kenny cakap awal tadi, saya dengan dia main kelab yang sama, kelab Liga Ipoh tu. Kelab apa? Liga Perak Malay. Perak Malay. Sekarang Malay. dikenali sebagai DJR. Kami main kelab yang sama. So Coach? coach masa tu Coach Rais, kalau siapa Rais. kenal Coach Rais. ex-player Perak. Coach Rais dengan- Coach Rais dengan Rashid. Coach Isham. Isham. So kat situ start, dan ya biasa abang, tak ada goalkeeper training. So memang datang pakai kasut main macam tu je. So saya tak ada apa-apa yang orang kata special training. Sampailah untuk selection president, kalau tak silap saya masa selection president tu hari terakhir SPM Okay. paper. And kawan ni kenal Yan. Dia datang rumah, dia kata, "Jo, teman aku pergi select presiden." Niat saya nak teman je. Pergi. Pakai, main, dapat. Itu 2012, 10. 11. 10. 10. Selection dekat Padang. Padang PCIC. Siapa masa tu tim yang selection masa tu? Yang ada lagi sampai sekarang? Ah, Kalau yang ada main lagi, saya rasa dah tak ada kot. tak ada. Tak ada dah. Yang main, banyak dah habis lah. Ada Badar. Badan Jadi hubungan korang ni memang daripada kecil lah. Darjah satu bang. Darjah satu. Darjah Darjah satu. satu. Sampai form 4. Lepas tu form 5 dia agak Saya kononnya nak main bola saya darjah 6. Saya dah ke tahap daerah. Daripada sekolah saya seorang je pergi daerah. So bila pergi daerah, dia orang tengok saya main, Anderson ajak saya Okay. untuk masuk form 1. Tapi saya tak nak pergi. Hidup mati St. Michael lah kan. Stay St. Michael. Lepas tu masuk form 3. Time tu Coach Mamal. Dia ajak lagi. Saya tak nak pergi juga. Beto masa tu? Beto semua Anderson sebab dia orang daripada Cat Avenue, sekolah rendah Cat Avenue, dia automatik akan naik. So saya tak nak pergi juga form 3. Bila masuk form 4, saya dah start pergi main Liga Ipoh. So bila start Liga Ipoh, saya punya mindset sudah start fokus kepada bola. Career bola. Saya dah fikir sebagai nak jadi Pemain bola. Dulu cita-cita dia orang suruh tulis, kita macam mana boleh tulis pemain bola kan, tulis engineer lah apalah macam tu. Tapi bila dah start form 4, saya dah start tulis pemain bola. So saya punya mindset saya nak jadi pemain bola. So bila saya macam sekolah St. Michael, kita ni macam musim lah. Bila ada pertandingan sekolah, antara sekolah baru kita training. Baru set up Sebulan team. awal, 2 bulan awal baru training, lepas habis belajar. Dia macam tu. Macam Anderson, dia hari-hari dia training. Dia macam sekolah projek sukan kan. So bila masuk form 4 tu saya dah mindset nak ni, lepas tu dah main Liga Ipoh semua, slow masuk form 5 tanpa pengetahuan siapa-siapa, saya cabut lari pergi Anderson. Saya pergi Anderson sebab saya dah decide saya nak jadi pemain bola. So saya ingatkan bila saya pergi Masa Anderson, tu transfer window paling hebat kat paling Ipoh hebat. lah. Kami kat sekolah memang dah time tu dah tak kawan. dia serius? ni Memang setiap makian semua sebab kami sebulan rival. 2 tak ada Anderson. siapa sembang dengan saya. Sebab bila kita masuk sekolah bulan Januari kita masuk kan. Januari 4 selalu kita masuk, zaman tu masuk sekolah, semua cari saya tak ada. Kawan-kawan saya dah sebulan 2 tak sembang dengan saya sebab saya dah pergi dengan Anderson. Saya tak bagi tahu siapa saya pindah.
So saya pergi Anderson lah. So saya pergi Sebab Anderson. kami Michael Rival, Anderson rival. masa tu memang dia agak macam tak ngam sikit lah. Even daripada senior-senior kami dulu. So begitulah perjalanan saya. Tapi bila saya dapat Piala Presiden disebabkan oleh saya punya bos iaitu Haji Johar yang owner kepada Perak Malay ni. Half season time tu kan kita ada Piala Presiden ada half season. So half season ada kebanyakan player dalam 3-4 player keluar nak pergi belajar. Bila dia orang nak pergi belajar ada slot kosong. So dia bawa Coach Ifat tengok game Liga Ipoh. Dia tengok saya main, dia minat sebab ada kosong kami field. So saya masuk Perak Piala Presiden 2010 bila saya form 5 half season. Half season saya masuk, saya main dalam 5-6 game. Terus saya melekat lah dengan Piala Presiden time tu. Siapa yang masuk dulu? Kenny dulu lah. Lepas tu Hafizul belum ni. Saya lepas SPM, dia 2011. masa tahun SPM. Hafizul 2011. Jumpa balik lah. Itu dia ni jenis macam saya pergi, lepas next year dia akan ikut. Saya pergi, lepas tu dia akan ikut. Jadi saya Sampai main sekarang, sampai sekarang. Sampai sekarang. Betul, saya cerita. Saya main Piala Presiden. Saya main Piala Presiden sampai 2013. 13 Ong tarik saya pergi, Coach Ong tarik saya pergi Harimau A. Okay. So saya terus pergi ke Harimau A. Saya pergi Harimau A, member sampai Harimau B. Okay. Lepas tu dia dah balik Perak kot. 2000 berapa kau balik? 14 dia dah balik Perak. So setahun dua je dia ada ke Harimau. Saya sampai 2016, 15 saya ada ke Harimau. 2016 balik Perak, member sampai. Semua sekali lah. Okay, dah sampai. Itulah start perjalanan kita orang kan. So 2021 saya keluar pergi ke KL. Dia stay sampai hujung season. Lepas tu dia pusing. Sampai KL. Sampai ke KL balik. Balik abang, kami punya connection tak boleh pisah abang. Yeah. Daripada kecil. Tapi nak tahu saya kenal dia macam mana, itulah awak tak. Zaman sekolah rendah. Saya tak tahu yang dia ni fasih bahasa Tamil. Dia ni fasih bahasa Tamil. So saya tak tahu lah. Bila dia lalu, saya maki dia dalam bahasa Tamil. Kata kesat lah. Saya bantai dia. Kau ni apa hal ni bagi dalam bahasa Tamil kan? Pok, member pusing. Aku faham bahasa Tamil kot. Saya Gaduh. jam lah. Kami punya first pertemuan gaduh kat sekolah. Sampai sekarang gaduh lah. Tapi Tamil dia. Tamil lah. saya terkejut dia tahu Tamil. Baru tahu member ni Ada campuran sikit. ada campuran sikit. Ni pun Miss Blur juga. Kalau tengok pun ni 786 ni. 786. Miss Blur. Tapi rare tau sebenarnya. Daripada kecil kan. Jarang berlaku Wan. Dan bukan satu taman kan? Dah. Bukan. Tak. Habis tu kat mana? Dia tempat gangster, dia buntung. Saya cemur. Oh cemur. Dia cemur. Saya tempat orang yang baik lah. Kacang. Buntung City dia orang panggil. Kacang putih. Kacang putih. Okey, selepas fasa tu, mungkin sisi lain pengalaman-pengalaman yang dapat share, khususnya macam duduk dalam tim Perak. Mungkin momen-momen yang tak dapat dilupakan. Okey, dalam tim Perak. Saya pernah mendapat panggilan telefon daripada Hafizul. Bang, tolong lah. Saya naik kereta pergi Ipoh. Itu momen-momen yang rare lah. Ya? Momen-momen yang saya tak payah cerita benda tu apa berlaku, tapi masa tu dah menampakkan bahawa korang memang sangat unite lah. Ya? Mungkin ada pengalaman masa main kat Perak yang tak boleh lupa, yang lawak ke, yang serius ke, yang bergaduh dalam dressing room Dia nak ke. cakap pasal Perak ni banyak cerita dia. Takut kena 3, 5, 6 episod ni. Dia banyak sangat cerita bang. Sebab 2016 bila kita orang kumpul balik kat Perak, iaitu adalah inisiatif daripada Dato' Seri Fuad. Dato' Seri Fuad ni adalah time tu saya rasa dia sukan punya, tak sebelum tu 2012. Dia setiausaha kerajaan negeri. Setiausaha kerajaan negeri. So SUK. dia bawa tim Sukma. So dia minat dengan tim Sukma kita orang 2012 yang kita masuk final kalah dengan Sabah. 3-0 kat final lah, time tu kat Pahang. So dia minat dengan tim ni. So bila dia jadi presiden pada 2016 ke 15. 15. 15. So dia punya motif, dia call saya personally. Dia call semua player personally. Player-player yang pernah ada di Piala Presiden, Piala Sukma tu, dia call semua personally. Dia cakap, saya nak buat balik tim, saya nak bawa balik tim Sukma tu, korang sudi tak balik? Sebab time tu saya dah main Harimau. Ada player yang main kat luar. Dia dah bercabang, dah berpecah macam tu kan. Kita orang cakap, the next saya cakap, kalau bos ambil, saya balik. Coach Choi Samsul Saad. So dia time tu one of the coach untuk kita kat Sukma jugalah. So di situlah bermula kita orang punya team. So kebanyakan team tu batch yang sama, 1993. Okay. Dia tak lari setahun dua lah. Ada yang atas tahun, ada yang bawah setahun dua. Dia punya group stage macam tu je. Time tu pada 2016 kalau tak silap saya, Perak lah satu-satunya pakai 3 midfield lokal. Saya,
Beto dengan Fi. Coach kita orang berani untuk mainkan 3 lokal di midfield. Yang muda. Yang muda. So kita orang punya age group time tu, itu yang moldkan kita orang. Itu saya cakap, bola sepak ni tak akan dapat result dalam setahun. Sama macam pembangunan yang kita sembang tadi. Dia akan ambil masa. So bila kita orang ada satu team, datang satu set senior yang asuh kita, yang jaga kita dengan Masa tu siapa senior? 2016 senior macam Syamuddin, Syazwan Roslan, Syarul Kalam Syarul ada Kalam belum next lagi year. selepas tu Syarul kan. Kalam 17. Kalau yang tu Syamuddin, Syazwan Roslan, Nasir, Aceh. Aceh. Nuri. Nuri lebih kurang Fazrul Azli. usia kita Fazrul. lah. Ya, itu antara senior-senior yang banyak guide kami. Ali Fazrul Azli striker. 2000 tu tak silap saya, bila Datuk Seri buat tu, kita buat launching dekat Casuarina kata silap. bukan. Itu yang dekat Bulatan. Bulatan tu Belakang tu 2017. 2017. Itu yang Tapi masa tapi sebenarnya perjalanan tu bukan senang, betul tak? Sebab 2015 kan ni Perak di 4 coach season tu. Yes. Betul. Yes. Bermula dengan Lepas Choi tu saya rasa kan. import pun sampai 8 orang bertukar. Ada yang datang warm up tak main, tak esok main tu dia balik. balik. Ada. Sebab Kan? time tu saya dekat Harimau. So kita daripada Perak kan. So saya selalu akan ambil feedback apa yang tengah berlaku. Saya keep in touch dengan dia punya penggemar. Saya pun terkejut. Coach asyik bertukar. Import asyik bertukar. So dia macam dalam situasi yang tidak selesa lah. Perak time tu macam Dia starting dengan Coach Syamsul, lepas tu panggil Wegang balik. Yep. The next season si Munik, betul. Dengan Wegang sempat. Karakter Wegang. Oh. itu lagi 5 naik episod. Kalau nak sembang pasal Wegang je lagi 5. Karakter Wegang kalau kalau nak cakap bahasa yang kasar dia Hitler abang. Hitler, abang. Tapi best. Tapi best. Dia macam mana nak cakap? Dia macam ni lah. First dia datang, first day training, orang pertama dia nak buang saya. Okay. Hari pertama training. Saya tahu tak sebab apa. Tak tahu kenapa kan. Saya tahu, saya ada jawapan tu. Sebab dia minit 60 tadi lah ni. Cerita dia. Bukan. Bukan. 60 akan datang. Itulah mistake yang Wegang buat. Ya. Tak buang dia. Tapi rupanya dia nak kita lawan dia. Ya. Dia bang Dia simple. ujung tu bos saya sedar Dia balik. punya ni tak ada semua yang boleh masuk kepala dia. Ya. Dia punya cara, dia bukan akan datang suap kita. Tak ada. Dia akan pukul untuk Sepak. kita fikir sendiri untuk bounce back. Dia punya ni kalaulah sudah pemain yang berstatus bintang semua susah nak masuk dengan dia. Dia seorang coach yang boleh bawa daripada kosong. Player-player yang tak ada apa, dia boleh buat awak jadi seorang. Saya sebelum dia sampai, I was not a regular player. The moment dia sampai, dia asal saya semua. Saya satu-satunya player, setiap kali training, dia akan bising je nama saya. Mr. Kenny. Dia akan bising je. Saya dah sampai bengin, saya dah tak nak main bola. Saya pergi komplain ke Aceh. Aceh time tu one of the senior captain kan. Cakap, Aceh, saya tak boleh lalu lah ni Aceh. Shit, serabut lah, dia panggil nama saya je. Okay. One of the advice yang paling terbaik Aceh bagi saya, one of the best advice saya terima, bila dia nampak sesuatu pada awak, time tu lah dia akan keep talking and dia akan marah awak sebab dia tahu awak boleh buat something. Kalau dia tak suka kau, kalau dia rasa macam kau ni tak ada apa, dia akan biarkan je. Dia takkan layan. Dia macam, kenapa saya nak buangkan saya punya energy kan? Okay, itu buka mata saya. So, coach ni nampak something kat saya. So, dia tengah cuba untuk make me better. So, saya cakap Mana Aceh, argue dia? tak berani. Tadi Saya. siapa berani? Itu saya. Awak? Saya paling banyak lawan dia paling banyak lawan dengan dia. Saya sebab first 4-5 bulan tu saya susah sikit nak adapt. Sebab dia tak bagi training goalkeeper. So dengan dia kalau session start pukul 5, the whole session saya dengan dia. Okay. Kami tak ada macam keeper biasa kita akan buat separate dulu, lepas tu baru masuk. Dengan dia tak. So bila saya minta kat dia, saya cakap, coach, kalau boleh saya nak training keeper dulu baru masuk. Okay, datang pukul 3. Pukul 3 dengan dia? Pukul 3 dengan keeper. Dengan keeper. Habis pukul 5, Dengan dia. sambung dengan dia sampai pukul 7. Dia So tak ada benda-benda macam specific tu. keeper training, dia tak ada. Dia tak ada. Dia tak bagi. Kalau fitness trainer tengah bawa, dia tengok, dia tak puas hati, dia datang, dia halau fitness trainer tu, suruh buat satu line macam tentera bang, angkat atas, masuk bawah, So celak dia kangkang. basically lah bang, apa yang kita tengok dalam cerita bola-bola tu, Betul. semua betul.
Ya. Semua Apa kami yang dia lalui benda buat kat bola-bola tu, dia buat dengan tim Perak. Memang dia Dan buat. kita orang lalui benda tu. Dalam training ada banyak pegang bola ke tak banyak pegang bola? Kami banyak dengan bola. Banyak pegang bola. Banyak dengan bola. Dia punya mata tak akan pandang bola di mana. Bola belah kiri, dia akan tengok belah kanan buat apa. Kalau awak berdiri saja, siap. Siap. Memang siap. Bola kat sana, kita pun kena bergerak. Bola sana, kita tak boleh berdiri. Dia ada certain situation macam abang mungkin abang tahu kita main bola. Okay, kita training kita akan main kaku. Yeah, 4 versus 2, 5 versus 2. So sebelum start tu dekat group saya dia cakap okay 5 versus 2 kot kata silap. Tapi bola tak boleh lintang tengah. Tepi je. Kena tepi je, pusing. Saya ikut buku main tepi. Main sangkut. Sebab dulu dah tutup kan side. Dia kata stop. Mr. Hafizul, why you don't pass in the middle? Baru tadi dia cakap jangan bagi tengah. Ya. Sekarang dia suruh saya passing tengah. So apa yang dia nak sebenarnya? Dia nak kita lawan dia. Dia nak buat macam Kita berfikir lah. Ya. hang buat hang punya decision lah. Simple. Kenapa nak ikut aku je? Tapi kita masa tu kita tak tahu. Kita memberontak. Kita muda. Both of you ada yang pernah dalam training kau bergaduh sesama you all? Oh, banyak. Banyak. Bergaduh bang. Itu saya cakap, bila team bonding tu bagus, semua ni akan ada. Dia bukannya kalau team ni semua bagus, semua team bonding ni ada, tak ada gaduh. How we solve it? Benda tu tak akan keluar. Takkan? Settle situ. Settle situ. Habis itu. Luar Bertumbuk boleh pun. minum. Luar habis-habis training boleh pergi minum. Gaduh, settle dalam bilik persalinan, keluar. Saya dengan dia berapa kali pernah bergaduh. Time tu saya ingat lagi, time tu Coach Hamzani, coach keeper Perak. Saya memang mulut memang kurang ajar sikit. Bos tahu lah Coach Hamzani macam mana, dia pun kepala ni sikit. Diorang ni tengah training, bila kita orang buat shooting, lepas je gol. Gol masuk je. Saya sound lah. Siapalah coach keeper ni, tak pandai ke nak training keeper? Saya bantai Hamzani kau-kau. Dia dah angin, habis training kita orang keluar, dia orang training extra. Kami kena bantai. Ini kena bantai. Jadi, Lepas kami kena bantai, masuk dalam, dia kena lah. dia orang ni angin dengan saya. Duduk kat dressing room, saya pergi lah. Tak ada siapa nak salam dengan saya. Buat bodoh je duduk kat sana. Saya sengaja pergi kacau. Bas sabun nak mandi. Tak nak cakap. Oh. Lepas tu lala kita confront, kita sembang-sembang. Dah settle lah, hari tu dah settle. Esok tu permulanan Tapi baru. bukan setakat gaduh macam tu. Bang. Kami pernah je pegang baju, tarik baju, nak bertumbuk. Banyak situation tu. Tapi kalau sejam kita orang kat Padang, sejam tu je habis. Yes. Siapa yang selalu, both of you, siapa yang selalu berlembut? Berlembut saya. Sure. Dia tak tahu apa tu lembut bang. Jangan bang, jangan Abang tanya orang yang salah. Salah? Salah. Abang tanya dia, siapa yang selalu bergaduh? Dia. Abang patut tanya setahun berapa kali dapat kad merah? Dia. dah improve dah, sekarang dah tak ada. Okay. Bang, rekod kalau abang tengok S-League punya rekod, dia pasti pegang. Satu season 21 yellow card, 6 red card. Dia seorang je boleh buat. Kau punya angka game pun tak banyak tu. 21 kad kuning kepala apa? Adalah dalam 7 kuning 2 merah macam tu. Ada lah. Sampai referee tu tak lupa kita. 2019 saya main S-League 2015. 2000 Mehmet bila 2020 Mehmet 2017. 17. 19 dia lagi 2017. kan? 19 pun dia lagi. Kita orang pergi pre-season Singapore. Main dengan tim-tim Singapore kat tengah padang. Saya tengah siap referee tu. Bro, you know me? Saya macam not really. I'm the one lah give you red card in this game. Saya cakap kau ajar, kau ingat kau bagi aku kad merah. Kau nak saya fikir pasal benda tu. So, lepas ni kita nak tengok sisi lain lagi ya, sebelum kita berat. Tapi insiden minit ke-60 kram tu, ada bergaduh? Janganlah bang. Bang, yang tu satu je banyak sangat. Dah. Tak, yang tu cerita sikit ke? Sudah. Minit ke-60, saya tak faham lah. Nak kram ni maksudnya kejangan otot ni berlaku sebab banyak berlari. Banyak berlari. Ataupun jatuh. Kena tackle. Kena tackle. Keeper ni tak adalah lari ke mana. Duduk setempat. Hantar suara. Lompat kiri kanan. Tapi boleh kram. Macam mana Apa nak buat? Tak ada jawapan. Jom, kita tengah main. Minit ke-60. Sound dia macam mana? Minit ke-60 dia datang. Cah, saya macam kram ni. Tapi saya tak boleh cakap lah apa yang saya cakap tu. Nanti macam dia kena tit. Dia kena macam tu lah. Saya maki dia lah. Saya cakap, kau ni jangan buat hal. Game tengah panas ni. Kau main je. Kalau kau tak boleh sepak goal kick, saya datang sepak. Kau berdiri je kat dalam tu. Saya marah dia lebih kurang macam tu lah. Tapi
Intense dia lagi bahasa tinggi yang lah. lebih Bahasa yang tidak boleh lah kan. Tapi best, korang ni best. Sebab apa, korang punya bonding ni Betul lah. Tadi pun nak bergaduh tadi. Nampak lah betul lah tu. tanya je pun. Tanya apa nak bergaduh, apatah lagi. kami punya baik sampai family kami pun baik. Mak ayah dia dengan saya, mak ayah saya Sampai dengan sekarang dia. saya punya team Perak, kalau saya Christmas, semua datang rumah saya. Kebanyakan datang rumah saya. Nazirul Naim, Syaruzad, Hafizul, Amirul Azahan. Kebanyakan akan datang. Sebab awak pandai masak. Bukan dia yang masak. Abang jangan tertipu bang dengan gambar-gambar tu Dia semua. ni dengki biar bang. Dia ni macam Gambar-gambar tu semua tipu. Dia ambil gambar, dia mak dia sekarang hantar. masalahnya dia orang tak nak terima. Kalau benda tu dah setuju kat sini, wife dia tengok, dia akan suruh dia masak. So dia nak escape je benda tu. Mak dia dah bagi tahu saya, mak dia tak kat gambar kat Ipoh, hantar kat dia. So dia boleh post kata dia yang masak. Mak saya tak cakap kat saya pula. Tapi saya selalu jumpa parents Kenny dengan dekat stadium ni. Bagus. Tapi doa bila beberapa kali, ada sekali tu ingat dekat KLFA tanya, Uncle, nanti bila dia nak kahwin nanti? Dah lah kahwin juga. Lama gila menunggu. Tapi tak datang pula. Dia makan kita lah. Baik, kita berat seketika. Dia makan kita lah. Bukan tak nak datang, itu ada hal. Tapi dia jemput. Dia makan kot tepi macam tu. Di sisi kan. Dia ingat kita ni macam Hafizul. Dia berat seketika kembali selepas ni dalam Nindia 3.0. Anda masih lagi bersama dengan kami di Nindia 3.0. Kita bersama dengan tetamu di studio hari ini, Fizul Hakim dan juga Kenny Paraj. Banyak cerita yang sudah pun dikongsikan, cerita macam-macam lah. Tetapi semua dengan buntung. Tapi kini kita nak beralih sedikit kepada satu lagi cerita yang saya rasa benda ni akan diceritakan bertahun-tahun lamanya. Iaitu perlawanan Piala Malaysia pada saya yang paling epik yang pernah saya saksikan. Kita nak cerita pasal referee final tu? Tak, bukan? Adalah sikit. Kan? Tak, sebab apa saya kata epic? Yang pertama, dalam game tu bang, semua ada. Ada kad merah, ada gol awal, ada gol lewat permainan, ada penalty, ada kontroversi pengadil, pengulas dia bagus. Macam-macam lah. Kan? Macam-macam lah. Saya nak habaq macam-macam lah. Ulas bagus pun saya bukan perlu. Tak perlu rasa. Sebab dia pemilihan pengulas tu pun sebab game Perak je. Bias. Kan? So, ada penyokong dah keluar masuk balik. Kan? 2018 Piala Malaysia. Apa yang, kalau cerita benda tu, Yang orang tak tahu. pertama, mungkin apa yang terlintas dulu, Hafizul akan fikir benda apa ya? Bila bercakap dengan final 2018. Nightmare. Untuk dia. Untuk saya yang first 2 gol tu lah. Yang masuk daripada Terengganu tu. Tapi overall untuk saya, ianya satu malam yang cukup, orang kata cukup lah semua. Daripada sedih ke gembira, daripada kena maki lepas tu kena puji kan. So ianya menjadi satu malam yang sangat, jujur saya cakap, saya sebenarnya saya tak nak ingat pun pasal game tu. Okay. Kalau tanya saya, even sampai sekarang, kalau ada highlight pun saya tak tengok. Sebab saya memang tak suka tengok apa yang jadi di awal tu. Sebab highlight selalu start daripada minit awal. Minit awal dah buat tai. So macam tu lah. Saya memang tak ada, untuk saya satu malam yang orang kata Macam-macam lah. penghujung dia indah lah untuk saya. Tu je lah. For me, untuk final tu untuk dia adalah satu example kepada satu quote yang kita selalu cakap, from zero to hero. Okay, betul. Tengok, dia sayang kat awak. In Dia kutuk. one- Dia kutuk awak, dia puji kat tengok. Benda betul kita kena cerita Tak, lah. kejap lagi balik nak pakai budi saya. Oh, pakai budi awak. Kita bagi satu, kita makan balik 10 lah. Itu cara kita. Tapi bagi saya, itu adalah satu quote yang selalu dia cakap, from zero to hero. In one match, dia buat benda tu. Okay. So, how strong was his mind? Dia punya mindset. Dan bukan dia mindset dia je. Apa yang dikeliling Yep. yang buat untuk dia buat comeback tu. Itulah dinamakan sebagai dressing room yang sihat. Okay. Tu betul lah. Kalaulah 2-0 half time dengan perangai macam tu yang dia buat tu, kalau kita orang maki dia, maki tu memang ada yang maki. Yeah. Tapi cara macam mana kita maki? Untuk menghina seseorang, atau untuk downkan seseorang, ataupun untuk motivatekan seseorang. So, second half dia buat comeback. Dia buat save yang bagus, penalti. Penalty dia save. We know apa yang dia buat. So ini bukan peranan satu pemain je. Apa berlaku di dressing room? Saya dah buka baju, saya tak nak main. Ya? Eh, Yep. yang paling penting tak cakap. Apa mana?
Mengangis. Itu belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Sebab saya nampak macam dia dah mengangis lah. Itu belum lagi. Saya masuk dressing room, saya cakap coach Mehmet, saya tak nak sambung lah second half tu. Lepas tu datanglah hero-hero saya semua. You are the best friend masa tu dengan dia kan? Saya tak nak pun. Terpaksa lah. Tak apa lah, boleh lah. Tapi dalam keadaan tu you Saya mimikul lah tanggungjawab tu. Boleh. you pergi kat dia lah. Ada je. Bukan saya je, ramai Azahan. Semua lah. Sebab Naim, itulah Badak. abang macam Memang Kenny cakap. kita sebagai satu tim, time tu kita tahu bukan, bagi saya tak ada siapa pun nak buat benda macam tu kan. Kita dah susah payah sampai ke final, bukan niat dia pun nak buat macam tu. Tapi benda dah terjadi. But we still have another 45 to go. Kenapa kita nak sia-siakan peluang tu? Jadi apa yang tak tahulah saya dia ni ingat ke tak apa yang saya cakap kat dia. You have another 45 to prove who you are. So itu 10-15 minit tu tali tentukan awak ni siapa. So kita ada sampai habis. Tapi the best game. Sebab dia kena minit first, dia kena minit last. 42 second dengan Second minit ke 43, 44 last something. minute. Yeah. Dia best tak best bang. Ada orang buat buku lah pasal kita ni, pasal final ni. Yes. Kan? Baru Ada nak kan? launch. Baru dilancarkan. Ada buat buku kan. So dia, saya nak tahu bila sampai penalty. Okay, dah lah korang kena gol, masuk masa taman kena sebiji. Yep. Gol pun betul-betul last kick. Betul. Betul tak? Betul. Baru seri. Penalty apa yang Pijul fikir dalam masa penalty tu? Sebab awak macam dah plan dah. Awak punya penalty tu, awak pun step belakang sikit daripada line, betul kan? Dan awak siapa? Dua. Dia lah seorang pemain yang buat FIFA tukar law penalti tu. Sebelum tu dah ada orang buat lah. Dia buat terus viral, terus diorang tukar. Kena berdiri atas line, tali belah daripada belakang. Punca dia. Punca dia. Macam untuk saya pernah cakap kat benda ni. Saya tak ada orang kata macam baca pergerakan player ke bola tak. Saya Instinct doa, lah. saya just set mana saya nak pergi, itu je. Tapi sebagai penjaga lah, betul lah macam Kenny cakap, from zero to hero is a nightmare. Yeah. Dalam keadaan final, ni bukan cerita pasal liga, ni final. Yang buatkan saya lagi sakit masa tu, saya sebab family saya ada kat stadium. So saya tahu apa yang orang keliling akan cakap. ya. So benda tu bukan Of untuk course. saya je. Yes. Sebab saya ada satu game, kalau tak silap saya dekat, saya tak ingat kat mana, mistake juga saya buat. Kuantan. Takkan Bukan. satu Saya tak sebut je, apa. banyak sangat. Nak cakap satu je. Segan. Melambak. Bagilah sikit-sikit. Saya ada je nak keluarkan. Adik takkan. Adik saya cakap, adik saya wasiat saya, Long tadi mak nangis kat stadium sebab ada orang maki-maki. So benda tu yang buatkan saya macam Kita bila anak babit maki-maki family ni. aku. Sensitif sikit. Sebab Sensitif sikit. and few game lepas tu saya stopkan sikit lah mak ayah saya datang stadium. Bagi dia orang relax je, lepas tu baru datang balik. Tapi surprisingly you dapat kawan-kawan yang betul, serius. Saya punya paling beruntung bang 2018 yang tim 2018 tu sebab keliling saya. Set players dengan set coaching staff. Semua staff. Coaching dengan staff dengan management, top management semua. Satu blending yang cukup baik lah bang. Tapi best lah. Tim tu solid. Sangat solid. Mehmet Djokovic. The mastermind. Yeah. Stress, tapi tak stress. Dia Dia simple. Good management. Man management. Man management. He can do a man management yang paling baik di mana player akan mati untuk dia. Simple. Tu je. Dia tak akan pressure awak. Dia akan datang, dia akan cakap, you are not the young boy. Do what is good for you. Every day training dia, ayat dia sebelum start. If you feel sore, you are tired, go have a massage, hot shower and rest. I don't need you in this training. I need you in the game. Itu je dia punya ayat. So, player automatic. Tapi dia keras di tempat-tempat yang dia sepatutnya keras. Yeah. So, kita tahu limit kita dan kita tahu apa yang dia tengah bagi kita. So, we don't take advantage on him. So, dia tahu macam mana nak stabilkan, neutralisekan benda tu. Dia pandai dalam bab. Dia senang, saya bagi dua situasi abang. Ada satu situasi seorang senior player lah, senior. Dia cakap dekat coach yang dia ada something dia nak buat, dia tak dapat nak join training game apa semua. Suddenly dia kantoi. Okay. Sebenarnya dia buat benda yang lain. Coach Mehmet dapat tahu, 4 game duduk atas. Senior. Dia tak kisah. Dia tak kisah. Kalau benda tu nipu, dia buat macam tu. Saya ada benda benar di mana saya minta cuti 2 hari sebab saya dah di KL. But time tu saya tengah regular main. So the third day tu kita orang ada game.
So maksudnya 2 hari cuti terus game. Okay. So the first day tu saya pergi KL, dia dah bagi saya cuti dah. Dia cakap no problem. Family is important. Dia punya thing is family first. Family first. Apa-apa pun family dulu. Ada apa-apa kepentingan, apa-apa yang ni, family yang kita kena jaga dulu. So dia takkan risau. So bila saya pergi ke KL, saya dah settle kerja awal. So saya buat apa? Saya tak sedar hati lah. Saya cakap tak apalah, saya balik je lah. Nanti lepas training saya patah balik. Taklah KL tak jauh mana pun kan. Dalam 2 jam dah boleh sampai. Saya balik lah, saya terus pergi training. Dia terkejut. Kenapa awak kat sini? Saya cakap tak, kerja hari ni dah settle. So saya balik. Nanti lepas training saya patah balik lah. Kena marah. Saya cakap 2 hari cuti, 2 hari cuti. Sebab dia cakap awal letih. Tiba-tiba awak bawa kereta, apa-apa jadi. What happened to you? What you going to answer to your family? Yep. For him, family is first. Sebab tu, team tu pun jadi sebagai satu Satu family. family. Dengar cerita dia nak balik KL ni. Harap-harap menjadi ya. Bukan main untuk tim KL tak. Dia nak balik. main, jadi bukan coach bukan lah. jadi Dia nak coach. balik Malaysia. Dia nak balik Malaysia. Dia nak balik Abang Malaysia. balik. Abang pun cakap KL. Oh, abang cakap tak habis. Cakap tu biar Tak dah. betul. Dengar cerita dia nak balik Malaysia. Baru nak berbunga sikit. Tim mana tak tahulah. Ada tim ke apa Perbincangan kan. sedang dilakukan, hangat katanya. Dia nak balik. Boleh kita hantar resume dulu? Boleh. Just macam biasa, just WhatsApp gaji berapa nanti kita deal lah. Okay, last lah. Last. Ada 2-3 benda last lah sebab kita di penghujung ni. 11 pilihan Kenny. Goalkeeper, defender. Alamak. Randomnya abang tanya siapa saya nak coba. Yang masih main kau atau yang Terpulang. terpulang. Kalau nak letak Eric Cantona sebagai menteri pun tak ada masalah. Dia okay, open lah ni. Open. Bukan Liga Malaysia aja dah. Tak kita open. Okay. Kalau Liga dia Malaysia tak tak ada boleh. KJT pula. Okay. Kalau bagi open, confirm lah dia ni tak ada dalam list. Bagilah muka sikit. Okay. Nak mula Kita siapa? bagi lokal lah. Kita Okay, bagi lokal lokal. lah, Kita bagi lokal lokal. lah. Okay. Siapa nak mula dulu? Fizul lah. Kenny dulu. Dia kan Kena fikir. keeper. Kita start daripada keeper kan. Dia lah kena start. Jangan sampai ambil Okay. duit Shilin toss coin. Kat lokal lah Malaysia. Okay. Keeper Faizal Malias. Okay. Right back Matt Davis. Okay. Centre back Syarul Saad Aidil. Left back Corbin Ong. Midfield Ryan. Kanan Dia tengah tunggu nama dia tak ada lagi. Tak ada. Kalau dia cakap saya yang maki dia. Sebab menipu. Kanan Adi Aiman. Kiri Pawi. Midfield Ryan dengan siapa nak letak? Tak tengok bola ni. Tu lah, lama lah dah. Ada player-player lama. Raya dengan ni lah, dengan Yang tak Syakir. main pun boleh. Syakir Kelantan. Syakir Kelantan. Syahri. Okay. Depan Amri Yahya dengan Safi Salih. Keeper Tak apalah, saya bagi muka kat dia lah. Tak payah. Saya Tak bagi payah. dia lah. Hafizul Hakim. Tak payah. Orang bagi pun tak nak. Bagi okay, Hafizul Walaupun lah. tak ikhlas nampak kita kan. Saya dipaksa untuk cakap benda ni. Okay, Hafizul. Left back Nazirul Naim. Centre back Syarul Saad. Lagi seorang ni, saya nak letak dia centre back ke midfield Apa pula? Syukur Andan ni nak letak mana? Syukur Dan. Dan letak bench lah. Kita letak ataupun letak kat grandstand. Tak pun letak dia 2 minit untuk masuk. Saya yang ganti dia. Awak ganti dia. Okay lah, kita letak dia centre back. Dia dapat mesej kena maki je. Bos yang kena. Centre back Syukur Dan. Syukur Andan. Right back. Payah ni right back ni. Banyak sangat. Ya, ramai. Abang bertanya random sangat tak beritahu Tu dulu. lah, dia tak beritahu dulu kan. Tiba-tiba dia Tak, tanya. ini kan. lah special. Okay. Sebab saya ada player ni, saya tak tahu dia position mana. Tapi saya tahulah dia main Awak letak je. sebut Awak je nama. kan. Boleh letak kan. Tapi saya bagi yang rare sikit lah. Macam, tapi saya rasa dia left. Tapi saya letak dia kat kanan lah. Dulu dia punya crossing saya minat. Fandi Othman. Fandi boleh main kanan. Dia punya crossing Ya, jahat. Fandi Osman. Time saya main dengan dia kat Harimau apa, dia punya crossing. Fandi, Favourite. Syukur Dan, Syukur Syarul Dan. Saad. Syarul Saad. Nazirul Naim. Nazirul Naim. Midfield. Saya kena ada saya punya favourite lah. Defensive, saya letak Nanta Kumar. Okay. Okay, Nanta Kumar itu idola saya. Lepas tu, saya letak ni lah. Pia. 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 Ya. Saya suka dia punya Killer vision. pass dia. Killer pass dia memang favourite. Lepas tu kalau nak letak flank, Arif Aiman should be there. Dulu sampai sekarang one of the outstanding player. Saya letak Arif Aiman. Lagi seorang.
Saya boleh bagi siapa Banyak sangat ni bang. Saya macam satu nama. Saya macam memilih sangat kan. Hidup ni kadang memang ada pilihan Tu tapi lah. kadang kena memilih sikit. Takut saya lupa kan certain player sekarang dia punya nama tak keluar kan. Jadi janganlah marah kan. Tak marah. Sini saya Ambil lah kata kan. abang hang. Siapa? Razali Omar Kandasame. Itu. Saya main dengan dia kejap je. Striker? Striker for me. Left wing tak bagi? Left wing bola habis lagi. Left wing. Left wing nak bagi siapa Cakap je satu nama. Saya dah tak. Left wing, Nuri. Tak nak dia belagak nanti kalau bagi dia. Abang kenal Nuri Zuan kan? Asal tak kenal pula. Mana tahu tak kenal. Nah, orang kita panggil dia Wang Gila. Okay, kita bagi Wang Gila lah. Okay. Depan. Okay, depan. Striker nak 2. Mak Yo. Aku salah striker. Aduh. Asal kau nak siapa? Lupa ada seorang lagi. Kawan baik abang. Karim Mahimin. Oh, Karim Amin. bos. Saya bagi ni lah. Lagi seorang. Indra. Bos In lah. Sebab saya pernah main dengan dia di KL. Okay. Bos In. Solid tim tu. Okay. Kita bagi mixture sikit yang lama sangat dengan yang ni sikit lah. Tapi awak pilih Hafizul, memang Rare lah. Okay, memang kalau kawan-kawan Dia pilih seketir saya, lah, dia cerita letak kawan. depan saya, tengoklah siapa yang kena maki ni, saya ke? betul lah kan. Confirm kena tu. Kena. Confirm. Dia satu tu diam. Yang lagi satu tu Lagi boleh satu tu, diam. lagi satu tu yang tak anu. Kita bagi peluang. Ucapan untuk bos syukur. Ambil. Oi, tanya bos bawa tim sampai ke final kan. Bangga lah sebab saya pernah main dengan dia. Dan dia pernah jadi jurulatih saya. Dan saya ada lagi satu kebanggaan yang saya bagi dia masuk dalam Piala Malaysia 2 untuk minit habiskan yang dia game. tak sempat. Tak sempat-sempat. Bos, saya tak cakap bos Saya tak cakap bos Zul nak cakap apa dekat bos syukur? Saya just nak cakap tahniah lah untuk apa ni bawa 16 tu AFF, sebab saya tak pernah main dengan dia satu tim lah, tak sempat. And all the best lah untuk sepanjang akan datang ni. Okey, kita telah sampai ke penghujung pertemuan. Habis dah? Habis dah. Oh, sebab aku sini saya macam sedap. Tak apa, kita boleh bincang balik. Benda boleh bincang. Kita tak sentuh pasal KL sebab kita suka untuk mengimbau cerita lama. Apapun, dua-dua orang ni sangat rapat dengan saya. Sangat rapat. Selalu ada bersama saya. Ucapan terima kasih tak terhingga atas persahabatan ni. Untuk penyokong-penyokong, nantikanlah. Orang akan tanya, mana tim tahun depan? Okay? Please don't go direct. Please come to me as an agent. Okay, good luck. Baby bila? Baby. Dah ada lah. Nama? Nama Ernest. Ernest Baru satu lah. Baru satu. Hijau? 2. Yang kedua tu awak bisik apa? Awak cerita sikit. Nak kena bagi tahu lah. Okay, lepas azan tu saya bisik telinga double saja main bola. Tapi saya punya persoalan, time tu tak krem pula. Tak keren pula. Pandai pula. Pandai pula. Tapi apapun, guys, thank you so much. Always doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Thank you. Untuk masa depan bola sepak. Ya. Zuan, terima kasih penampilan kali pertama yang tidak Sama-sama. mengecewakan. Mungkin saya akan berbincang dengan pengurus besar Nindya 3.0. Allah panjangkan umur bos. Producer, kita punya TX bila ni? Hari Sabtu ni Okey, kepada anda yang sedang menonton siaran ni, jangan lupa untuk mengundi Izzuan Makno selaku calon bagi pilihan raya, bukan pilihan raya. Calon anugerah pengulas paling popular. Anugerah SAM. Terima kasih. Okey, jangan lupa untuk undi dia. Untuk saya rasa dia berhak untuk memilikinya selepas apa yang berlaku pada Datuk Azizul Hasni Awang baru ni. Inilah pengulas dia, orang Perak. Yep. Okey, semua patut bangga orang Perak. Jadi seluruh Perak, tak kira di mana anda berada, Kampung Cenderung Balai, Kampung Gajah, Mana Lenggong, Sungai Siput, Kampung Tersusun, jom undi. Semualah. Oh, tak pernah berlaku ni kempen secara berterusan macam ni. Okey. Terima kasih Wan sekali lagi. Dia ada trademark dia. Trademark dia macam ni Sampai di sini pertemuan kita dalam Nindya 3.0 mengundur diri seperti biasa dengan isyarat Nindya.